Saya mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita sentiasa dilimpahi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa syaratnya? Ada berapa syarat nak dapat hidayah ni? Ada berapa syarat? Ini soalan akhir. Kita mengharap pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam sembahyang fardu 5 waktu 17 kali kita minta hidayah kepada Allah. Apa syaratnya? Apa syarat nak dapat hidayah? Saya dah sebut dah, ajar banyak kali. Cuba siapa boleh angkat, boleh jawab? Tak ada. Nah, syaratnya ada disebut hujung ayat 27 diikuti dengan ayat 28 surah 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilaihi man anab. Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah jawab, wa yahdi ilaihi man anab. Wahai hamba-Ku, Allah sentiasa melimpahkan hidayat kepada sesiapa yang melakukan inabah kepadanya. Ada tak inabah? Tak ada inabah, tak dapatlah. Dan inabah ini dihurai pada ayat 28. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang melakukan inabah kepada Allah itu ialah mereka yang ada 3 syarat. Pertama beriman, kedua beramal saleh, ketiga hati mutmainah dengan zikrullah. Syarat pertama, kedua dah ada. Syarat ketiga ni. Syarat ketiga ni. Itu yang kita perlu solok tu. Saya dah solok banyak kali lah. Apa salahnya 100 kali pun. Solok ni cukup bagus ni. Sebab itu kita tawajuh mingguan ada. Lagi banyak kali tawajuh lagi baik. Buat apa? Tadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawabnya di mana? Di hujung ayat 27 surah 13. Wa yahdi ilaihi man anab. Aku ni ada melakukan inabah ke tidak? Inabah itu apa? Beriman, beramal soleh, hati mutmainah dengan zikrullah. Ada 3 ni insyaAllah. Bukan banyak sangat. Hari itu saya dah sebutnya, lupa. Bulan depan nanti sebut lagi. Lupa lagi. Catatlah sikit. Ada handphone tu, banyak perkara ada handphone ada semua. Tapi yang ini tak bercatat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim itu jawabannya Allah beri di akhir ayat 27 bersambung dengan ayat 28 surah 13 surah Ar-Ra'd. Senang tak? Senang, tapi susah nak ingat. Karena ada syaitan ya. Kalau lain, Allah Alam.